Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back my YouTube channel. So, seperti yang korang tengok kat depan ada sebiji motor Benelli. Dalam keluarga Benelli, dia sahaja yang sport bike full fairing. Kalau yang lain semua naked bike lah, skuter lah, touring bike, tapi dia sahaja yang full fairing. So, kiranya barang ni barang rare jugalah. Untuk video kali ni, aku nak review kepada korang sebuah motor Benelli 302R. Stay tune video ni sampai habis. Let's go. Untuk Benelli ni 38.1 horsepower dengan 28.9 Nm torque. Dia 2 silinder, dia pakai 2 silinder tapi bunyi dia ala-ala Z800. Sebab grand shaft dia 360 derajat. Aku payunglah kejap. Ni motor aku yang aku flyby hari tu. Kau tengok. Okay, standard dia adalah 44 tapi aku turun 40 sebab aku nak main jarak jauh. Ini dia pakai USD Ford dengan double disc 4 port caliper. Untuk belakang pula dia pakai 2 port. Bentuk kunci dia macam ni. Dia boleh lipat. Meter dia agak klasik juga. Biasalah motor lama kan. Mungkin cukup hari nanti aku nak custom juga meter ni kepada digital. Meter aku ni kan dah lama. Jadinya untuk nombor kilometer tu dia kurang nampak sikit. Polarize kan. Polarize dia tu pudar. Jadi alang-alang tu aku nak tukar meter lah. Senang meter digital. Dia nak custom sendiri. Kedudukan motor ni agak menegak juga. Kalau nak mudah faham, dia seakan-akan kedudukan dia seperti AT25 V1. Kalau yang standard lah. Tapi yang aku punya, aku dah rendahkan handle dan aku lowerkan sikit motor ni. Dah jadi macam motor AT15. Kedudukan dia macam sport sikit kan. Pernah satu kali aku letak motor ni sebelah Z636. Tu kawan aku punya. Lebih kurang sama besar dia. Ni 300cc, yang tu 600cc. Tapi body dia lebih kurang sama je. Kedudukan dia lebih kurang sama je. Kalau yang tak kenal sangat motor, kalau korang cakap CC 450 MT pun dia percaya ke tahu. Sebab bunyi dia memang syadu teruk. Lepas tu body dia pula besar. Memang besar lah. Berat pun 190 kilo. Memang berat. Selepas aku tukar handle dengan aku lawakkan sikit, kedudukan dia tu agak menunduk sikit. Jadi sakit pinggang lah sikit. Kalau dah lama-lama biasalah. Kalau yang tak biasanya orang yang berumur lah, tak payahlah nak tukar handle rendah sikit kan. Kalau yang standard dia pun dah okey sangat dah untuk yang berumur. Jiwa aku jiwa muda. Aku tak ngam dengan handle standard lah. Rasa standard sangat lah. Standard pekak. So aku rendahkan sikit. Aku lawakkan motor dan aku tukar handle. Handle ni aku beli dalam Shopee je. Ni stand dia ni. Aku beli dalam Shopee je. Tinggi aku adalah 173. Kalau yang standard punya memang aku jinjit juga. Berat motor ni 190 kilo. Untuk tayar belakang aku pakai saiz 160 Corsa untuk cornering yang sedap lah, yang mantap. Kat depan pula aku pakai 110 Corsa juga. So untuk layan corner tu memang sedap lah. Yang tak sedapnya harga untuk sebiji tayar Corsa ni memang boleh tahan juga. Exhaust standard dia besar tau. Besar gerabak dah lah, berat nak mampus. Exhaust dia macam bentuk dia lebih kurang CBR 250 RR yang baru tu. Ni dia. Bentuk dia macam ni. Sekarang ni aku dah tukar SC Project. SC Project ni 51mm. Sekali dengan pipe. Full system tau. Full system. Tu bunyi dia garang. Sangat-sangat garang. Aku beli mana? Beli dalam Shopee je. Sekali dengan pipe tu. Dalam Shopee je. Alahai. Barang berlambak lah. Barang Benelli ni. Dah banyak dah tukar aksesori kan. Jadinya untuk barang Benelli ni tak ada masalah. Dalam Taobao ada, dalam Shopee ada. Sekarang ni dah 2026. Di hujung jari je. Tak ada isu. Barang Benelli susah dapat. Senang-senang je aku jaga. Maintenance pun tak tinggi sangat. Okay, kalau korang nak tahu, motor ni aku beli kat Kuala Lumpur hari tu. Aku pakai motor ni dah 2 tahun. Selama aku pakai 2 tahun, perjalanan jarak jauh tu memang tak ada masalah. Dari Kelantan ke Terengganu, ke Melaka, ke Kuala Lumpur, Perak, Kedah, memang tak ada masalah. Lancar je perjalanan. Asalkan korang service on time. Korang jaga motor, motor jaga korang. Okay, next time nanti aku up lagi untuk motor ni. Kalau ramai berminat, aku up lah video untuk motor Benelli ni. Dari pendapat aku, Benelli memang tahan lasak. Aku rasa sampai sini saja video kali ni untuk review Benelli 302R ni. Sebelum akhirnya video, jom kita pusing dulu motor ni. Ni lampu depan dia. Korang tengok garang ke tak garang. Tapi yang Tornado baru tu, Benelli 300 yang baru, memang cantik juga lampu dia. Macam ni lampu dia. Memang garang. Yang tu memang garang.
Lampu belakang dia lebih kurang MV Agusta. Design dia pun lebih kurang MV Agusta. Okey lah. So, aku rasa sampai sini saja video kita kali ni. Kita jumpa lagi di next content. Bye bye. So, kalau ada kesilapan dalam video ni, korang boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi. Bye.